Assalamualaikum guys. Selamat pagi-pagi, selamat petang-petang, selamat malam-malam. Alhamdulillah, hari ini kita nak review sebuah bas ya. Sebuah bas yang berada dalam lensa kamera kita sekarang, iaitu sebuah bas yang dimiliki oleh KL Diamond. So, bas ini bernombor pendaftaran VBJL 9857 KL Diamond. Yang ini kita tarik daripada belakang sampai ke tengah dan juga hadapan. Nampak tu ada berlian kan. So bertepatan dengan nama company bas ini, KL Diamond. Alright guys, jom kita tengok bahagian dalaman untuk bas KL Diamond ni alright. So sebab saya agak tertarik dengan melihat tempat duduk dia ni, seat dia ni macam ala-ala bucket . Kalau yang ada yang tahu dulu seat ni siapa yang pakai, boleh komen. Saya kurang pasti tapi kita cuba cari pembuat untuk seat ni. Nampak seat dia berwarna biru ala-ala bucket macam tu. Tu nampak kan? Saya tak boleh nak ke depan sebab ada barang-barang passenger. Jadi kita review daripada kejauhan sahaja guys. Bahagian atas ada lagi kompartmen yang terbuka. Jadi tuan-tuan boleh meletakkan barang-barang yang sesuai lah untuk diletakkan di atas ni ketika menggunakan perkhidmatan bas yang disediakan oleh KL Diamond ini. So ini bahagian dashboard dan juga kokpit untuk pemandu bas ini. So bas ini bernadikan Nissan diesel ataupun UD JP251S. So bas ini juga mempunyai televisyen yang besar. So soft reminder, dilarang memuang sampah keluar dari kenderaan ini. Okey, sekarang kita tengok corak yang ada pada badan bas ini. Seperti yang kita tengok tadi kan, ada diamond. Bas ini pula berwarna merah, hitam dan punya garis warna putih. So, memang nampak garang sesuai warna ni. So ini dia daripada sisi pintu pemandu bas dan belakang. So kita dapat tengok full view wajah bahagian belakang bas yang dibuat oleh M-Trans ini, bas Iriza.